Semoga CAD Agency terus menjadi jenama yang orang kenal, jenama pilihan orang, dan juga jenama yang cukup melekat di hati para komuniti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast utama CAD Agency. Jadi alhamdulillah hari ni episod yang pertama. Ya. Kita bersama di dalam podcast CAD Agency dan juga tetamu yang pertama, panel yang pertama pada hari ni. Ya. Kita ada iaitu tak lain tak bukan CEO CAD Agency sendiri, iaitu Encik Hisham Mukhtar. Ya, man. Oh. Selamat datang ke podcast CAD Agency. Terima kasih kerana sudah jemput ke podcast pertama. Podcast pertama. Gogi ke? Gogi. Oh, Gogi. Gogi. Ya Allah. Jadi terima kasih kerana sudah jemput bos sendiri deh. Bos sendiri. Jemput bos sendiri deh. Ya, tak apa, beres, tak ada masalah. Sebab ni dikira pertama kan. Pertama. Jadi banyak kita kena belajar, Betul. banyak kita kena tengok. Dah. Jadi terima kasih banyak dan juga tim CAD Agency kerana sudi jemput bos CAD Agency ke podcast pertama. Podcast pertama. Ya. Baik, boh. Ya. Sebelum kita pergi lebih jauh, jadi eloklah boh perkenalkan dulu, orang kata perkenalkan diri, dan sedikit latar belakang lah biar data siapa Encik Hisham Mukhtar. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Jadi nama saya diberi Muhammad Anwar Hisham bin Muhammad Mukhtar. Orang panggil bos saya lah. Bos saya lah. Selaku bos CEO CAD Agency. Betul. CAD Agency ni bertapak di Macam Bertapak di Macam. Ya, betul. Jadi CAD Agency ni juga sudah beroperasi selama 11 tahun di bumi Macam. 11 tahun. Ya. Itulah deh. Jadi orang kata nak boleh ke apa? Nak boleh ke setahun ni dok. Okay. Nak boleh ke setahun ni tu macam-macam dah cabar. Tapi kita tak usah tanya waktu lagi. Ya, tanya kau dulu. Kita nak tanya. Okey, CAD Agency ni gapo dia sebenarnya? Dia apa panggil? Ada orang tahu dah lah. Jadi betul. Kita nak beri ramai lagi tahu gapo dia sebenarnya CAD Agency ni. Adakah ejen mencari jodoh? Dok kan? Ada. Dia agensi gapo dia sebenarnya? Okey. Baik, gini. CAD Agency ni kita start nego pada 2015. Pada Oktober tahun 2015. 2015. Jadi CAD Agency ni adalah agensi insurans untuk General Am dipanggil. General Am. Jadi boleh buat insurans, boleh buat rotek, boleh buat selain pada tu kita ada juga non-motor. Non-motor ni macam produk kebakaran bangunan, insurans rumah, insurans sesi minyak dipanggil kebakaran tu. Jadi di CAD Agency memang boleh buat belakang. Boleh buat belakang. Jadi insurans motor kenderaan ni memang kita buat lah. Motor, kereta, apa lagi, kes, lori, memang boleh buat belakang di CAD Agency. Dan CAD Agency juga dia ada buat servis tukar nama bergerak Jadi hok mana rasa tak segi JPJ, boleh mari ke CAD Agency ataupun kita pergi tempat demo. Betul. Kalau rasa tak check out duk rumah tu, jadi CAD Agency boleh pergi lah. Betul. Lepas tu kita juga ada buat urusan JPJ dan juga Puspakom. Itu adalah CAD Agency Ya. Dan untuk maklum pendengar podcast, saya adalah salah seorang yang sudah kata beberapa kali guna hikmat dengan CAD Agency. Terima kasih banyak terima kasih. Tukar nama bergerak ni saya orang kata cukup tak suka lah. Dah 5 minit tukar nama sudah lalu. Betul tak? Betul ya. Jadi apa kata, alhamdulillah kita ada boleh buat gini. Jadi mana-mana berminat tu boleh cari CAD Agency. Okey. Gitu. Bertapak pada mula start pada 2015. Betul. 2015.
Di start di Bumi Macam dah. Di macam dah. Di Macam dah. Macam dah. Okey. Nak tanya lah sedikit sebanyak dak. Ya. Lagu mana boleh tercetusnya orang kata make orang kata dalam banyak-banyak nego, insurans juga hak boh pilih. Insurans rotek. Benda-benda gini hak boh pilih. Okey, gini meh. Saya ni pada asalnya saya ni ngaji banyak. Ngaji banyak tu daripada diploma, degree dan juga master meh. Master saya tu master research dalam bidang polymer engineering dan juga chemistry, kimia lah. Jadi pada tahun 2014 tu saya habis ngaji. Jadi bila balik ngaji tu meh, tak tahu nak buat apa pasal kerja tak ada lagi. Tak tahu nak buat apa lagi. Jadi kita pemilih rasa kena nego kali. Terus mencuba nego sebabnya offer di mana-mana jabatan tak ada lagi masa tu. Tak ada lagi. Jadi kita pun bukalah gapo nego hok boleh buat ni masa tu. Kita fikir bicara dengan adik kita. Kita pun rasa nak buka insurans. Tak. Jadi pada 2015 tu kita gamble meh buka. Dari hati kita kata kan ada rezeki jadi ya. Tak ada. Kata jadi kena tukar nego lain pula. Kita pasal insurans ni bukan bidang kita. Pasal kita ngaji kimia tu. Dek ngajar budak-budak di you dulu semata. Lepas tu klik baru nak nego insurans. Kalau jadi, kalau tu heavy rezeki molek, jadilah. Kita kata. Kalau kata tak jadi meh, saya kena kona ke benda lain. Masa tu lah. Kena kona ke benda lain. Kena benda lain. Ataupun apa terima offer kerja mula pula. Kalau kata lepas tu adalah offer, saya boleh offer kerja di salah sebuah IPT di Kelantan ni. Di Kelantan ni. Tapi bila kita nego dah, masa tu saya boleh offer pada tahun 2017 boleh jawatan sebagai pensyarah. Tapi saya tak gilah sebabnya kita memilih untuk duduk di bidang nego dah. Duduk di bidang nego. Jadi sebab saya rasa saya tawakal yang masa tu. Kalau andai kata saya duduk di bidang akademik, saya ambil pun saya tak boleh kena. Jadi di sinilah kita buat banner kita punya empire kita. Alhamdulillah. Tu heavy rezeki sampai kali ni meh boleh ada pejabat, boleh ada staff-staff yang bagus. Alhamdulillah. Dan juga ada tim yang baik. Gitu deh. Beh. Siapa tu meh tak? Siapa? Jadi orang kata ngaji kot lain. Kerja kot lain. Nak katanya gitulah boh. Orang kata kita dalam kehidupan ni betul. Tak semestinya kita kerja gapo kita ngaji tak. Betul. Kita orang kata betul. Ngaji ni kita kena tuntut ilmu, betul. Kita kena belajar, betul. Tapi bukan semua orang kerja gapo dia ngaji. Betul. Tu dia. Baik. Kita kata tahu dah CAD agensi ni orang kata syarikat, orang kata perkhidmatan insurans ke apa semua kan. Ada ke tak selain pada insurans, ada ke CAD agensi ni buat benda lain? Antaranya buat apa-apa lah yang tidak berkait dengan insurans ke apa semua. Dia gini meh, CAD ni CAD agensi ni adalah insurans. Lepas tu kita ada benda lain lagi kita nego. Kita ada CAD AutoCare. CAD AutoCare ni kita adalah sebuah pusat detailing di Aceh. Nak polish kereta boleh. Nak apa panggil nak buat premium wash pun boleh. Nak cat sikit-sikit pun boleh. Nak cat sebutir pun boleh. Nak buat buai watermark di cermin pun boleh. Situ kita buat di dekat dengan Nasken Coffee tu. Situ. Lepas tu kita juga CAD ni juga dia ada dalam bidang hartanah jugalah. Buat rumah sikit-sikit meh. Hak tu belajar-belajar lah meh. Hak tu belajar-belajar kecil-kecil saja. Itu adalah antara bisnes hak CAD agensi tu buat sekali. Hak kata bukan atas insurans saja. CAD agensi insurans dia ada lagi 2-3 lagi atas nama CAD juga. Tapi bidang lain lah. Bidang lain. Gitu. Okey, kita beralih ke soalan seterusnya tak? Ya, boleh. Kalau dalam Kelantan ni boh, CAD agensi ni dia rapat. Orang kata boleh kata rapat dengan
penggiat-penggiat seni. Betul. Kata selalu program Cik Dek Agensi ni ada seni budaya Cik Dek Agensi tak tinggal. Betul. Jadi sebab gapo Cik Dek Agensi sokmo kalau ada program sokmo dia tak tinggal kebudayaan. Tak tinggal DK Barak, tak tinggal kata mana budaya dia tak tinggal. Betul meh. Okey. Dia gini meh. Marketing kita kita start pada 2015 tu. 2015 kita pergi dengan marketing offline. Sebab masa tu saya tak punya team yang kuat lah. Kita sendiri belakang meh. Sorry. Masa tu pun tidak ada orang panggil digital marketing pun tidak kata timbul lagi. Dia banyak offline. Gigato banner. Cabaran dia tu meh. Cabaran dia adalah Gigato banner oleh kapu, Gigato banting. Hok kena buat tak seroyak meh. Gigato pagi, malam kena buat dah. Tak ada dah. Oh, tulis itu Cik Dek Agensi, insurans, rotek, nombor telefon. Kita tulis belakang. Gi esok ke pagi tak ada dah. Itu adalah cabaran tu meh. Kita tak tahu sama ada orang buat kau ataupun kena angin, tak tahu. Jadi ngepe mulut ke mulut tu meh. Orang kecek. Masa-masa tu Cik Dek Agensi orang tak kenal pun 2015. Betul. Jadi start pada 2020 ke atas tu kita start main marketing ke arah lebih meluas lagi lah. Salah satu macam merek tadi lah. DK Barak tu. Sebab saya pun adalah orang DK. Jadi kita buat program-program kesenian ni kita tak boleh tinggal benda tu. Sebab orang Kelantan dua saja dia minat yang besar kita nampak. Pertama adalah kesenian DK Barak kita. Yang kedua adalah bola sepak masa tu. Jadi marketing kita bawa kepada dua benda tu. Betul. Jadi insya-Allah dan juga alhamdulillah jadi sampai hari ni. Sebab tu kita tak tinggal mes diri. Antara kita bawa semua lah. Mes diri Fadi Turbo. Kenal Fadi Turbo? Kenal. Fadi Turbo kan. Kalau royak ke orang Kelantan tak kenal Fadi Turbo, bukan setakat Kelantan dia. Dia komersial. Dia antara pemain kita ada semua lah Fadi Turbo tu. Jadi kita bawa benda-benda tu ke arah kepada masyarakat. Jadi pakai jadi apa? Kita tak royak kita punya nama Cik Dek Agensi, tapi bila sebut DK Barak, Cik Dek Agensi cukup dekat dengan DK Barak. Dia Cik Dek Agensi ni bukan kata cukup dekat, cukup sinonim dengan DK Barak. Sinonim. Sinonim. Dia nak rapat telajuk kalau program Cik Dek Agensi ada DK Barak tak usah. Tak usah. Setiap tahun tu insya-Allah ada lah walaupun besar dan juga kecil. Betul. Jadi kalau saya duk kira-kira banyak dah sekali dengan jelajah Cik Dek Agensi dengan DK Barak tu banyak dah. Kalau hak besar-besar lebih kurang 3-4 kali betul? 3 kali hak besar. Start 2023, 2024 dan juga 2025. Betul. 2025 last bon lah Carnival 1 dekad Cik Dek Agensi. Carnival 1 dekad Cik Dek Agensi. Jadi Cik Dek Agensi ni 11 tahun dah. 11 tahun betul. 11 tahun. Jadi Oktober ni cukup 11 tahun dah. Oktober cukup 11 tahun Cukup 11 tahun. Jadi lama dah lah. Nak kata baru tu tidak lah. Betul. 1 dekad ni lama. Jadi kita sudah masuk awal dekad yang kedua dah. Dekad kedua. 11 jadi, tahun. 11 tahun ni kalau orang kata budak kat sekolah darjah 5 dah. Darjah 5 dah. Kau pernah ingat Fadi Turbo juga 10 tahun ni dia kata kalau anak demo 4 tahun dah. Cepat dah. Cepat dah. Kau ingat dia tu siapa kau ini? Nak ayatnya susah senang nak jaga anak sore nak besar tu pun gitulah supaya kita buat jenama kita. Supalah dengan kata kita membangun Cik Dek Agensi dak supaya membangun Cik Dek Agensi. Betul. Jadi orang kata macam-macam lah dok. Hak boh lalui kata Cik Dek Agensi lalui ni macam-macam. Panjang cerita, panjang royak. Jadi boleh tak kongsi sedikit sebanyak cabaran ataupun liku-liku Cik Dek Agensi lalui dengan pendengar-pendengar podcast? Boleh. Dia gini cabaran dia ni banyak pasal kita tak ada pengalaman dah lebih dan ni. Mula-mula saya buka opis dulu 2 orang mari. 2 orang? 2 orang saya. Customer 2 orang Dahsyat 2 orang ni. 2 orang ni. Puah kalau hari ni kena 2 orang puah Daripada pukul 8 sampai pukul 5.30 2 orang. 2 orang. Dia mau bayar lagu mana? Kelik rehat rumah pukul 1 tu deh. 2 jam kalau kelik rehat. Dia makan nasi tidur dulu. Lepas tu kat adik kata buka jabat tu.
Lama dia rehat tu. Nak ayaknya dan nego. Dah je nego. Jadi itu adalah satu-satu cabaran. Lagu mana nak suruh dia kena daripada 2 butir siapa kau hari ni rezeki alhamdulillah. Lagu mana kita nak buat? Cabaran dia memang cukup-cukup sedih dan juga cukup-cukup orang panggil penat juga ameh. Penat. Dengan marketing kita ubah daripada offline kepada online. Betul. Offline pun kita jalan lagi lah ni marketing macam DK Barat tadi offline lah. Betul. Macam online kita bawa kepada dalam sistem digital ni. Dah. Jadi cabaran dia kita nak suruh kenal lagu mana. Kita kecek dengan orang meh. Dia ajak anak rotek kita boleh lah. Faham ke pula sapa dari mulut ke mulut meh. Dah. Jadi daripada 2 orang tu dia kembali kepada 10 orang sehari. Lepas tu dia kembali kepada 20 orang sehari. Dan siapa kau hari ni dia kembali kepada kalau nak kira lah 70 butir sehari tu siapa meh. Paling tinggi sekali selama kita nego ni 100 butir urus kenderaan sehari. Tak tahu lagu mana sibuk dia jabatnya. Tak tahu lah. Jadi alhamdulillah lah sebab rezeki tu heavy meh. Betul lah. Lagu mana kita nak bawa daripada jenama kecil kepada jenama orang kena tu cukup-cukup berat lah. Betul. Dengar kita pasal banner oleh kapunyo, kita pergi kecek dengan orangnya, kita pergi jumpa dengan orang tu, dengan orang ni nyo, nak ngepinyo bahawa CD agensi ni. Kalau tidak kita tak kenal meh siapa kali ni. Betul. Gitu. Jadi tu orang kata adalah tu sikit cabaran. Sedikit cabaran. Sedikit antara sedikit cabaran lah. Kalau cerita hari ni rasa tak sudah. 3-4 hari tak sudah. 3-4 hari tak sudah podcast kita ni. Sebabnya orang kata 10 tahun 11 tahun ni lama. Jadi macam-macam cabaran sebabnya dok kita Cik Adik agensi ni moga dia dia beradab dengan orang. Macam-macam cabaran lah. Dengan customer ke apa semua. Kena marah ada meh. Kena marah meh. Kadang-kadang bukan salah kita. Kena marah. Jadi bila orang marah kita kena terima lah. Kita tak boleh nak lawan demo pula sebabnya kita mengakui. Kalau kita tak salah pun kita akui lah kesilapan pada kita. Benda tak ke selesai dengan molek Kita kena tanggungjawab lah. Kita kena tanggungjawab. Kita nak ambil tanggungjawab. Situ betul. Betul. Ya nak ayatnya macam-macam lah. Cabaran macam-macam, pahit manisnya. Bos cerita dah tadi dok. Pahit orang kata cabaran kena marah ke customer, cabaran hok paling sedihnya cabaran mula-mula nego ni. Sedih 2 orang sehari. 2 orang sehari. Bayar lah kita nak bayar, kita nego 2 orang sehari ni. Jadi gapo ada dok benda hok paling rasa tak boleh nak lupa kenangan sepanjang-panjang nego Cik Adik agensi ni, sepanjang-panjang tubuh bangun Cik Adik agensi ni, gapo kenangan hok boh rasa tak boleh nak lupa. Ada tak kira lah kenangan tu pahit ke manis ke. Kenangan hok paling kau tak boleh lupa sepanjang 11 tahun ni adalah program kita hok kita buat di macam itu. Carnival 1 dekad Cik Adik agensi. 1 dekad Cik Adik agensi. 10 tahun kau rasa macam sesuatu yang luar biasa kau boleh buat. Betul. Hak tu lah paling manis sekali dan akan diingati sampai bila-bila. Betul. Sebab apa? Sebab kita boleh menyatukan kaum. Masa tu kita bawa India, Cina dan juga Melayu di satu pentas. Main ke sini Lepas tu rakyat kawasan Maceh, komuniti kawasan Maceh dan juga sekitar mungkin ada daripada Pasir Putih, mungkin ada daripada Kolokre, mungkin ada daripada Pasir Mah. Mari di Maceh. Betul. Dan perasmian program tu adalah daripada Timbalan Menteri Besar kita sendiri, iaitu Datuk Dr. Fazli. Mai rasmi program tu. Betul. Sangat-sangat kita rasa suka. Betul. Dan dibantu dan disokong oleh set-set kita belakang Masa tu kita ada Isai, masa tu kita ada awak sendiri Saya sendiri. Masa tu kita ada Pade, masa tu kita ada Poi dan juga Mimi Sukumasari ada belakang masa tu. Ramai. Jadi kita rasa suka lah. Itu antara momen yang paling indah lah Betul. Kalau dia kata nak buat pulak kau, 10 tahun pulak kita buat. Kita buat pulak. Kalau dah buat kek-kek sebab dia akan jadi tak manis mana lah. Tu antara momen hok paling kau akan ingat sampai bila-bila. Dia tak manis nak kau lecah tu. Lecah dia lagi lecah dia. Gitu. Tu dia dok. Jadi kalau saya pun ada dalam program tu dok. Dalam momen tu saya ada. Jadi nak ayaknya dok. Rakyat macam ni sokong jadi agensi siapa ke parking saya tak jumpa jadi parking lepoh hari tu lepas tu dengan lori berhiasnya lori berhias lori berhias itu daripada dia tunggu tengah hari lagi pukul 11 sampai pukul 12 malam depan ni penuh masa tu
Hon lori tu tak punya hati. Tak berhenti main. Nak kecik atas petah tak dengar. Dengar dia ada teke. Tak? Kenangnya paling manis. Kenangnya paling manis. Selama 10 tahun nego. Jadi saya sendiri orang kata cukup berbangga lah dengan Cik Adik Agensi, dengan penglibatan saya. Saya start terlibat dengan Cik Adik Agensi ni tahun 2023. 2023 deh. Program pertama besar kita buat tu. Program pertama Festival Kesenian Nusantara. Gegar Nusantara. Lepas tu kolaborasi dengan radio di Astro tu. Di Astro. Jadi 2024, 2025 dan 2026. 3 tahun lah. 3 tahun dah meh. 3 tahun. Terima kasih meh kerana sudi bekerja sama-sama dengan Cik Adik Agensi. InsyaAllah sama-sama. Orang kata kita cuba yang cuba sebaik mungkin. Ya, terima kasih. Orang kata bersama-sama dengan Cik Adik Agensi. Jadi kita orang kata apa ni? Kita harapannya nak tengok lagi lah Cik Adik Agensi pergi lagi. Lo ni pun pergi dah. Tapi nak tengok lagi Cik Adik Agensi pergi lebih jauh. Jadi tahun ni Cik Adik Agensi tak ada lagi event kata besar-besar tu tak ada lagi. Jadi adakah perancangan gapo-gapo tahun ni Cik Adik Agensi nak buat? Yang terdekat mungkin kita akan buat carnival, bukan carnival juga meh, dia panggil kecil-kecil lah, promosi Bandar Baru Aceh. Bandar Baru Aceh. Tajuk besar dia Macang Kita Untuk Komuniti. Jadi program tu ada kerjasama dengan Majlis Daerah Aceh dan juga beberapa jenama tempat di Aceh ni. Kita akan umum selepas ni meh. Dan malam tu juga hot confirmation dah kita buat di Barat pada malam tu. Mesti ada 4 suara emas Tok Joro. Dan aktiviti pagi tu kita akan finalize balik dan kita akan umum balik di media sosial kita lah. Untuk tarikh ada dah 19 bulan ni. Pada hari Jumaat, dia akan start selepas hari Jumaat sampai ke malam di Kebarak. Jadi kita tunggu poster rasmi ada dah. Cuma pengisian hot daripada lepas Jumaat tu kita kena kemas sikit lagi. Dan kita akan umum di media sosial kita meh. 19 hari bulan ni 2020 ni. Ya betul. Jadi di Kebarak kita ada macam-macam lah dalam program tu tak? Betul. Jadi antara yang terlibat ada boleh sebut tak? Antara yang terlibat kita ada Pak Suara Mas Tok Joro, kita ada Mantuk Raja, Mak Anak Kala, kita ada Fendi Kayange dan juga Ramli Raja Laut. Tukar karut kita ada Fadil Turbo, Koha Teknik, Joran Juna dan juga Badu Thailand. Jadi persembahan khas kita bawa istimewa, bukan khas istimewa. Juara RTM 2020 ni Kala Maharaja akan dibawa ke Bumi Aceh pada malam tu juga. Malam tu juga kita akan bawa deh. Penyanyi kita ada Fendi Kenali dan juga Den Manja. Pengacara majlis Wa Madhani dan juga Poigasi. Gitu. Jadi orang kata macam-macam ada dalam event tu. Ya betul. Kita bila-bila podcast ni bila-bila kita kata interview temu buah CEO Cik Adik Agensi ni kita boleh tahu selalu lah ada program rupanya Cik Adik Agensi terdekat betul. Muju kita buat temu buah muju tak tahu lagi dia mau tanya ni kan dia mau jawab lalu di dalam podcast ni eksklusif lah poster rasmi tak itu lagi dah. Lagi waktu beda cuma tak tu lagi lah, tak meluas lagi lah. Apa ni kita akan promosi ya. Tu dia. Jadi untuk yang terakhir ni meh harapan saya sendiri untuk Cik Adik Agensi, semoga Cik Adik Agensi terus menjadi jenama yang orang kenal, jenama pilihan orang dan juga jenama yang cukup melekat di hati para komuniti. Khususnya di Aceh dan juga di negeri kita sendiri, negeri Kelantan. Betul. Teruskan menyokong Cik Adik Agensi, teruskan bersama Cik Adik Agensi dan doakan semoga Cik Adik Agensi akan terus kekal sampai bila-bila. InsyaAllah. Gitu kan. Jadi semoga daripada saya je, semoga Cik Adik Agensi bertambah orang kata lagi lah terus melangkah lebih jauh lo ni pun dia luah dah dia punya perniagaan. Jadi kita lepas ni kita nak tengok lagi pecah bong lagi lah. Betul. Terima kasih banyak Terima kasih banyak kerana sudi jemput
saya ke podcast CD Agency ni. Podcast CD Agency. Ya, terima kasih banyak deh. InsyaAllah. Semoga kita bertemu lagi di episod yang seterusnya. Jadi insyaAllah, terima kasih para pendengar. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.